Korang perasan tak? Banyak video yang korang tengok hari-hari kat TikTok sebenarnya tak ada tuan pun. Tak ada muka, tak ada suara manusia. Tapi views mencanak sampai juta-juta. Dorang bukan guna kamera mahal pun, geng. Dorang cuma guna pekerja halimunan dalam sistem dorang. Meh, aku tunjuk cara dorang buat kerja. Mula-mula dorang suruh satu, otak digital ni karangkan cerita yang paling suspend. Cerita yang kalau korang dengar, 3 saat pertama pun dah tak boleh skip. Lepas tu, dorang tak rekod guna mikrofon. Dorang hantar teks tu kat satu mesin suara yang boleh hasilkan suara paling merdu, paling dalam, sampai korang ingat itu suara manusia betul. Visual pula dorang tak payah shoot. Dorang cuma petik video dari arkib awam atau suruh mesin lain lukis. Gambar yang nampak macam magic. Bila semua bahan ni dah ada, dorang cuma cantumkan dalam satu aplikasi editor je. Letak teks yang bergerak ikut rentak suara, bagi sikit vibe cinematic dan siap. Video tu nampak macam dibuat oleh satu studio besar, padahal dia cuma dibuat oleh seorang budak yang tengah baring atas katil sambil main phone. Teknik ni buatkan sesiapa pun boleh jadi influencer tanpa perlu tunjuk muka atau hafal skrip. Kalau korang nak tahu apa nama mesin-mesin yang aku guna dalam video ni, aku ada letak jawapan kat tempat tertentu. Save video ni sekarang sebelum dorang delete dan follow Chartered Tech Tarik kalau korang berani nak tahu rahsia seterusnya. Stay safe, ciao guys.